wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ما ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا في طاعتك. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وطهر قلوبنا عن غيرك. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب ما ينفعنا حبه عندك. اللهم افتح علينا فتحا قريبا في علوم العقلية والنقلية بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi. Dan segala perbendaharaan yang berada di antara selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, ada benda muslimat yang dirahmati dan diberkati Allah Ta'ala. Syukur kita dihimpunkan lagi di dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Salat Seolah-olah Melihat Allah, yang merupakan kupasan dan syarahan kepada kitab Salatul Muqarrabin karangan Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri rahimahullah. Mari kita bacakan kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, kita berada pada muka surat ke-96 pada tajuk syariat dan hakikat dalam solat. Dalam solat ni kita nak menghayati bukan sekadar pergerakan zahir, tetapi penghayatan batin, hakikat, ruh solat itu sendiri, jiwa solat itu sendiri. Jadi yang batin, yang hakikat itulah, yang batin dan yang bersifat rohani itu dipanggil hakikat. Kalau syariat, itu yang pergerakan zahir. Pergerakan zahir solat, rukuk, sujud yang zahir tubuh badan kita, itu syariat. Tapi apa yang ada dalam hati kita, kita panggil hakikat. Syariat dan hakikat dalam solat. Bahasa mudah, zahir dan batin, aspek zahir dan aspek batin dalam solat. Itu bahasa mudah. Kitab yang berada pada tangan anda adalah sebuah upaya, sebuah usaha oleh musannif, ini pengarang, untuk menggali pembendaharaan makrifat
yang syarat tersirat dalam salat sehingga ianya dapat didirikan di atas gabungan syariat dan hakikat. Kerana sesungguhnya fikih zahir tidak sempurna tanpa fikih batin. Fikih maksudnya kefahaman. Ya. Fikih maksudnya kefahaman. Cuma sekarang ni kita lebih familiar perkataan fikih ni untuk yang perundangan Islam yang zahir itu fikih. Tapi maksud fikih yang sebenar dalam bahasa Arab kefahaman. Kita bukan nak kefahaman yang zahir tetapi kefahaman yang batin. Seumpama tidak diterima solat yang tidak disertai khusyuk kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi kena ada penghayatan batin di dalam solat sebab kalau sekadar kita tunaikan solat secara zahir saja, ya, boleh jadi ya, solat itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana tidak ada khusyuk di dalam solat. Ya. Solat itu sah, tetapi apabila rukun-rukunnya dah sempurna, syarat-syaratnya lengkap, solat itu sah. Tetapi solat yang sah tak bermakna ianya diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Sebab penerimaan dan kadar pahala yang diperolehi dalam solat bergantung kepada khusyuk. Dia bergantung kepada kadar kekhusyukan seseorang itu dalam solat. Kalau 10% dia khusyuk, 10% sahaja yang dia dapat bahagian daripada solat. Kalau 4 rakaat solat, dia dapat khusyuk dalam 1 rakaat je. 1 rakaat tu jelah bahagian dia dalam solat. Yang lain tak diterima oleh Allah Subhanahu. Allah tak terima seorang yang menghadap Allah tapi fikirannya menerawang. Fikirannya menerawang ke sana dan ke sini. Allah nak fokus hanya pada Allah Subhanahu. Khusyuk, hati yang hadir dengan Allah Ta'ala. Keselarasan kedua-duanya mesti berlaku kerana ianya adalah dua aspek yang saling melengkapi. Jadi bila mulut kita sebut Allahu Akbar, maka hati kita pun kena Allahu Akbar. Sebab kalau dalam solat kita dah sebut Allahu Akbar tapi fikiran kita teringat ikan. Jadi seolah-olah ikan lebih penting daripada Allah Ta'ala. Padahal Allahu Akbar, Allah maha penting. Allah maha utama untuk Allahu Akbar. Allahu Akbar ini bukan Allah besar daripada segi saiz. Allah bukan jenis bersaiz. Allah bukan jenis berjirim, berjisim. Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada anak. Dia bukan perbandingan saiz. Allahu Akbar, Allah maha utama. Allahu Akbar, Allah maha penting. Itu Allahu Akbar. Itu maksud Allah maha besar. Nanti kita akan bincang dengan lebih lanjutlah apa Imam Ghazali huraikan tentang Allahu Akbar. Jangan terfikir saiz pula. Allah bukan jenis bersaiz. Sebab zat Allah bukan jenis berjirim, berjisim, berpepejal, berfizikal, bertubuh, berjasad sehingga ada saiz pula. Allah tak bersaiz. Wujud Allah tanpa saiz, tanpa penjuru, tanpa lokasi, tanpa tempat, tanpa ruang, tanpa penjuru, tanpa arah. Jadi bila mulut dah sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hati kita pun selari dengan apa yang diucapkan dengan lidah. Kalau mulut dah sebut Allahu Akbar, bermakna wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Maksudnya ingat Allah lebih utama lagi. Allahu Akbar wala dzikrullahi akbar. Ingat Allah lebih utama, lebih penting daripada ingat halia, kunyit, ikan, ayam, fridge, dapur, kedai runcit, baju nak gosok ke tak gosok ke, nak basuh ke tak basuh, hari ni hujan, nak jemur ke tak jemur.
Allah lebih penting daripada kain-kain kita. Allah lebih utama daripada barang-barang dapur kita. Allah lebih penting daripada open house yang diadakan sepanjang Syawal. Allah lebih penting ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kesedaran syariat dan hakikat. Kesedaran zahir dan batin. Sesungguhnya syariat solat mempunyai 3 rukun utama, iaitu rukun qalbi, rukun fi'li dan rukun qawli. Namun penekanan utama dalam kitab ini adalah lebih menjurus kepada rukun qalbi. 1500 muka surat ni, dia nak hurai yang rukun qalbi tu je. Ada berapa rukun qalbi dalam solat? Ya? 1. Satu rukun qalbi. Niat. Rukun solat ada berapa semua? 13. Baik, daripada 13 ni ada yang rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qawli. Rukun qalbi ni apa? Rukun yang berkaitan dengan hati. Okay. Rukun fi'li yang berkaitan dengan perbuatan. Ada 7. Kemudian ada rukun yang berkaitan dengan qawli. Rukun qawli berkaitan dengan ucapan kita yang kita ucap dalam solat. Kita panggil rukun qawli. Ada berapa? Ada 5. 5 tu apa? Takbiratul ihram, al-Fatihah, baca tahiyat akhir, selawat dan tahiyat akhir, dan salam pertama ketika selesai solat. Ini 5 rukun qawli. Yang fi'li tadi perbuatan, rukuk, sujud, i'tidal, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat. Tapi yang namanya rukun qalbi ada 1 je. Dalam 13 rukun solat ada 1 je rukun qalbi. Namanya niat. Tempat niat di mana? Di hati. Tapi yang 1 niat itulah, inilah 1500 muka surat. Nak tumpu kat situ je. Sebab yang rukun fi'li dan qawli dia banyak kitab dah bincang. Rukun solat, kerana syarat sah i'tidal, syarat sah sujud, syarat sah al-Fatihah, berapa satu? Dengungnya kat mana? Betul? Syarat sah rukun qawli itu semua kena belajar. Allahu Akbar, kena belajar syarat sah dia. Kalau kita sebut Allahu Akbar, sah tak? Tidak sah. Kalau sebut Allahu Akbar, bunyi memang sedap. Tapi sah tak salat tu? Sekali lagi saya sebut Allahu Akbar, sah tak salat? Tak sah. Kenapa? Tak cukup rukun. Syarat sah baca takbiratul ihram. Okey, yang tu dah selesai. Kitab dah bincangkan tentang fikih syariat di situ. Yang ada kelompongan untuk kita bincang, yang tak banyak kitab membincangkan, 1 rukun qalbi itu niat. Nampak macam simple je, niat, nawaitu. Usalli, bukan nawaitu, usalli. Usalli fardhu subhi, usalli fardhu dhuhri, usalli. Tapi apabila bincang tentang niat, dia bukan sekadar usalli sahaja, tetapi lillahi ta'ala. Macam mana berterusan lillahi ta'ala? Kita niatkan dalam hati itu berterusan sepanjang solat, bukan ketika takbiratul ihram sahaja. Itulah perbincangan kitab 1500 muka surat. Macam mana hati kita nak sentiasa hati dengan Allah Ta'ala. Lillahi ta'ala tu sokmo-sokmo ada. Tak hilang, tak lenyap. Dia bukan sekadar waktu takbiratul ihram saja. Lillahi ta'ala. Tapi fikiran tak lillahi ta'ala. Fikiran tak ayam, debu, nak masak apa, resepi. Jadi yang kita sebut lillahi usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Jadi hakikat lillahi ta'ala tu melekat terpatri dalam jiwa kita. Sepanjang solat daripada awal sampai akhir.
Jadi kitab ni nak bincang yang satu tu sahaja. Rukun qalbi. Sesungguhnya jalan menuju Allah adalah tidak terhitung bilangannya, bahkan lebih banyak daripada pernafasan seluruh makhluk. Ada yang sampai kepada Allah dengan Quran, ada yang dengan zuhud, ada yang dengan cinta, ada yang dengan puasa, ada yang dengan banyak selawat, dan ada yang dengan solat. Ya. Ada orang lain cita rasa dia suka puasa, ada banyakkan puasa untuk rohani dia nak menuju kepada Allah, untuk nak bergerak rohaninya pada Allah. Ada orang yang banyakkan baca Quran, ada yang banyakkan sedekah, ada yang banyakkan selawat, ada yang banyakkan solat, maksudnya solat-solat sunat. Namun begitu, solat adalah jalan yang teristimewa kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah solat adalah secara langsung daripada Allah Taala. Oleh itu, perjalanan makrifat menuju Allah adalah tercermin pada perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Berkenaan dengan apa kaitan perjalanan Mi'raj Nabi dengan solat, itu nanti di tengah kitab kita bincangkan secara terperinci. Ya. Dengan sentuhan kasih sayang Allah, dia telah menjadikan solat sebagai lumbung cahaya buat hamba yang ingin menggali khazanah rahsia mengenal Allah. Melalui penghayatan yang benar terhadap hakikat solat dan apa yang terkandung di dalam. Penggalian itu dapat menatijahkan kesedaran yang tinggi dalam penghadapannya kepada Allah yang Maha Agung, sehingga hatinya dapat merasakan keberadaannya dengan penyaksian batin kepada kedekatan dan kebersamaan Allah, zat yang mengundangnya untuk berjumpa dan berbicara dengannya. Setiap kali solat kita kena rasakan raja ke pemilik dunia ni sedang panggil kita masuk istana dia. Yang masuk istana tu dengan takbiratul ihram dalam keadaan suci, di tempat yang suci, dan pakaian yang suci. Itu protokol dia untuk menghadap raja kepada sekitar raja. Kita berada dalam ruh istana rohani menghadap Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Kita menghadap. Siapa yang undang kita? Dia undang. Dia bagi undangan wajib 5 kali sehari semalam dan undangan terbuka pada bila-bila masa. Jadi hati menyaksikan kedekatan Allah. Allah Maha dekat. Lebih dekat dengan kita berbanding diri kita kepada diri kita sendiri. Yang Quran sebut secara simbolik urat leher, tapi nak bagi tahu diri kita. Maksudnya Allah lebih dekat dengan kita berbanding diri kita kepada diri kita sendiri. Jadi kita nak dapatkan cahaya kedekatan itu dalam hati kita. Dapat rasakan kedekatan Allah. Dapat rasakan Allah bersama dengan segala sesuatu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan setiap kamu. Bila Allah dah sebut itu dalam Quran, maka hati kita tugasnya untuk merasai kebersamaan Allah Ta'ala. Allah bersama dengan aku. Allah dekat dengan aku. Allah Maha mendengar, Allah mengetahui apa yang ada dalam fikiranku. Malu aku nak fikir benda lain dalam solat. Allah Maha dekat. Malu aku nak fikir tentang dunia. Sedangkan mulut aku dah sebut dah ikrar Allah Akbar. Malu hati aku nak fikir benda dunia. Dalam keadaan Allah Maha dekat mengawasi apa yang terlintas dalam fikiran dan juga minda aku. Malu. Dia dah ajak kita masuk dalam istana, kemudian kita menerawang. Kita patut menghadap dia dan dia sahaja. Raja mana kat dunia nak undang kita masuk istana tu? Ya. Ni setiap hari raja kepada sekalian raja undang kita. Alam ni semua kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kerajaan Allah,
Kita tak perlu naik roket nak cari mana arasy Allah. Sebab Allah bukan bertempat di arasy Allah. So nak menghadap Allah tak perlu nak pergi cari roket. Terbang non-stop cari langit mana. Cukup kat dunia ni Allah Akbar, Allah Maha dekat. Jadi peranan hati kita untuk merasakan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. It is the role of heart that to perceive the existence of Allah Subhanahu Wa Taala. To feel Allah by heart. To perceive the proximity, the nearness, and the closeness of Allah Subhanahu Wa Taala in our heart. To feel the togetherness of Allah Subhanahu Wa Taala by our heart. Rasakan, lubuk hati kita merasakan kewujudan Allah. Dengan penuh kecintaan, dengan penuh kerinduan kepada Allah. Lalu kita memandang maut adalah suatu hadiah kalau Allah bagi pada dia sebagai jambatan untuk hubungkan kita dengan kekasih kita Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau ini adalah wali Allah yang merupakan datuk kepada guru saya. Guru saya bernama Profesor Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Diraja Said Muhammad Naqib Al-Attas Al-Ba'alawi Al-Husayn. Hafizahullah. Masih hidup. Guru saya ni masih hidup. Nama dia Tan Sri Profesor Diraja Dr. Said Muhammad Al-Habib Muhammad Naqib Al-Attas Al-Ba'alawi Al-Husayn. Hafizahullah. Dia masih hidup lagi. Umur 90. Masih hidup. Masih menulis kitab. Masih bagi syarahan. Masih kami habis kuliah. Profesor Naqib Al-Attas. Seorang cendekiawan ulung negara. Keilmuannya diiktiraf oleh para ulama seluruh dunia. Beliau nama Profesor Naqib bin Said Ali bin Abdullah bin Muhsin. Abdullah bin Muhsin ni wali Allah. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau menjelaskan bahawa kebanyakan futuh, yakni keterbukaan hati para ulama habaib Ba'lawi kepada makrifat ialah melalui solat. Habaib Ba'lawi ini adalah ulama-ulama keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di Ba'lawi, maksudnya yang di Hadramaut. Siapa ulama habaib Hadramaut? Kalau kita pernah dengar Al-Habib Omar bin Hafiz. Pernah dengar tak? Ya. Tu ulama habaib tu. Habib Umar bin Hafiz, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas sendiri ulama habaib. Habib Ali Al-Hamid pernah dengar tak? Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Itu ulama habaib. Itu semua keturunan Rasulullah. Ulama keturunan Rasulullah yang datang daripada Hadramaut. Jadi bila sebut ulama habaib, maksudnya yang datang daripada Hadramaut. Kenapa daripada Hadramaut? Bukan Rasulullah asal Madinah. Sebab ada cicit Rasulullah yang pindah ke Hadramaut. Macam mana guru saya Profesor Naqib lahir di alam Melayu. Tetapi moyang beliau yang pindah daripada Hadramaut ke sini. Sebab yang daripada Hadramaut tu berpindah daripada Iraq. Sebab Sayyidina Ali kan pindah sana dan wafat di sana, meninggal di sana. Dan Sayyidina Ali berpindah daripada Madinah ke Iraq, meninggal di Iraq. Ini kalau kita nak ziarah kubur Sayyidina Ali, ada kat Madinah ke kat Iraq? Kat Iraq, sebab dah keluar dari Madinah. Sayyidina Ali jadikan pusat pemerintahan beliau berada di Iraq, bukan di Madinah. Berpindah, Ahlul Bait ni berpindah-pindah. Di ulama habaib ni mereka ni ramai wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pergi tempat mereka di Hadramaut, di Tarim, nama kota Tarim. Kita akan terdedah macam mana kehidupan para wali-wali Allah yang dah meninggal dunia dan juga yang masih hidup sampai sekarang.
Kita kat Malaysia ni nak cari mana wali Allah. Mana wali Allah. Pergi Kota Tarim, sana wali Allah. Belakang jalan sana wali Allah. Rumah sana rumah wali Allah. Ziarah wali Allah. Okey, kat sini kampung sini. Gitu. Mana nak dapat lagi kat dunia ni macam ni? Kat Malaysia ni, Ustaz tahu ke mana-mana wali Allah? Rasa nak jumpa, nak ziarah. Memang susah. Pergi masuk Kota Tarim. Biasanya saya akan bawa jemaah masuk Kota Tarim, ziarah Habib-Habib yang wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kehidupan mereka semuanya dicurahkan penuh dengan kecintaan kepada Allah dan khidmat kepada ilmu agama. Sudah tentu majlis dengan Al-Habib Omar bin Hafiz adalah suatu kemestian dan kepastian. Yang wanita majlis dengan hubabah-hubabah. Inilah ulama habaib. Dan Habib Abdullah bin Masih Al-Atas mengatakan kebanyakan keterbukaan, maksudnya hati mereka, maksudnya mereka mula menapak langkah ke alam menjadi wali Allah adalah menerusi solat. Maksudnya wali menjadi wali sebab Allah bukakan hati mereka kepada rahsia mengenal Allah. Tak terbuka rahsia ni, ada macam-macam jalan yang tadi kita kata, lebih banyak daripada pernafasan seluruh makhluk. Tapi salah satu yang penting di sisi ulama habaib adalah solat, menerusi solat. Jadikan solat sebagai pintu untuk hati kita meraih cahaya daripada Allah SWT. Setiap kali nak solat, kita pandang ni lumbung cahaya, pemancar cahaya untuk kita. Demikian adalah kerana ia merupakan warisan peninggalan nenda mereka, iaitu Rasulullah SAW yang telah bersabda dan telah dijadikan penyejuk mataku dalam solat. Itu kunci dia. Bila solat adalah penyejuk mata Rasulullah, maka sudah tentu di situ ada kunci yang sangat penting dan utama untuk sampaikan kalbu seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat bukanlah sekadar pergerakan dan perbuatan lahiriah semata-mata tanpa penyertaan rohaniah di dalam kalbunya. Oleh kerana itu, Al-Habib Omar bin Hafiz berkata, usah jadikan solat itu hanya sekadar bentuk luaran sahaja tanpa menggapai rahsia dan hakikatnya. Jika tidak, solat tersebut umpama jasad tanpa roh. Umpama jasad tanpa roh. Musannif ini Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar memaparkan bagaimana khazanah ma'rifatullah dapat digali daripada pembendaharaan solat sehingga seseorang itu dapat mencapai al-ihsan, iaitu beribadah seolah-olah melihat Allah serta tenggelam dalam keasyikan cinta kepadanya yang ditumbuhkan dan dikembangkan melalui ibadah solat. Jadi dalam solat ni kita nak kembangkan rasa cinta kita. Nak pertingkatkan lagi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menerusi solat kita nak tenggelamkan diri kita lagi dalam lautan percintaan dan samudera keasyikan dengan ilahi. Jadi kita nak tumbuhkan perkara itu, kita harap pertumbuhan itu berlaku dalam solat. Jika itu harapan kita, maka kita kena jaga hati kita, jangan menerawang. Macam mana nak jaga supaya jangan menerawang? Kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal Allah dengan kenal-kenal, maka dia tak berani, tak fikir dia nak menerawang tentang hal dunia. Sebab dia dah kenal Allah, dia dah kenal siapa yang dia menghadap dalam solat. Sungguh pun sekalian ibadah perlu mencapai tahap seolah-olah melihat Allah. Namun solat adalah yang lebih utama dan lebih berhak untuk dicapai. Hakikat al-ihsan mempunyai makna yang lebih khusus dalam solat berbanding ibadah-ibadah yang lain. Imam Qurtubi rahimahullah menyatakan bahawa al-ihsan dengan pengertian ibadah seolah-olah melihat Allah mempunyai kaitan rapat dengan hadis yang menyebut dan telah dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah berkata,
beribadahlah menerusi solatmu seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihatnya, ketahuilah dia melihatmu. Engkau tidak mendapat bahagian daripada solatmu kecuali sejauh mana hatimu hadir bersama Allah. Jadi untuk mencapai al-ihsan dalam solat, apa itu al-ihsan? Al-ihsan definisinya Rasulullah sebut, iaitu kamu beribadah seolah-olah melihat Allah. Kamu menjadi hamba Allah yang seolah-olah melihat Allah. Itu definisi al-ihsan yang Rasulullah sebut dalam hadis sahih riwayat Muslim. Baginda bersabda, solatlah kamu seolah-olah melihat aku solat. Jadi ini ada isyarat yang penting. Al-ihsan itu seolah-olah melihat Allah. Untuk sampai kepada situ, hati kita kena sentiasa menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah adalah pintu untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW sebut, Allahul Mu'ti wa anal qasim. Allah adalah Maha Pemberi dan aku ditugaskan untuk mengagihkan pemberian Allah kepada seluruh alam. Jadi ulama rohani mengatakan adab kita dalam menuju Allah, dalam keadaan kita memandang alam ini segalanya ditadbir secara mutlak oleh Allah SWT, tetapi hati kita tidak lenyap ataupun berpaling daripada turut menyaksikan makhluk yang Allah Ta'ala jadikan asbab untuk nikmat sampai kepada kita. Rasulullah adalah asbab alam ini diciptakan oleh Allah SWT. Allah jadikan Rasulullah sebagai sebab utama, hikmah yang teragung di sebalik penciptaan alam. Jadi adab rohani menuju Allah dalam keadaan kita menyaksikan Allah lah pemberi hakiki, tapi dalam masa yang sama hati kita juga menyaksikan siapa asbab yang Allah jadikan nikmat itu sampai kepada kita. Nah, Rasulullah lah penyebab Imam Syafi'i dalam mukaddimah kitab Risalah mengatakan semua nikmat, semua anugerah, semua kurniaan yang kita manusia dapat, semuanya menerusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berkat Rasulullah SAW. Sampai para ulama kata kita wujud di alam dunia ni, kita lahir di alam dunia pun berkat Rasulullah SAW. Jadi siapa yang tak berterima kasih sesama makhluk, dia tak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena saksikan juga siapa wasilah yang Allah Taala jadikan untuk kita mendapat nikmat. Inilah juga hakikat yang terdapat pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika dalam solat kita kena saksikan. Kita tak boleh menyaksikan Allah sahaja. Kita kena menyaksikan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyaksian kita kepada Allah juga hendaklah disertakan dengan penyaksian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu di arasy Allah yang ada tertulis kat situ nama Allah dan nama kekasihnya sahaja. Apa nama kekasih? Nama lain tak ada. Nama kekasih dia je diletakkan sebelah namanya di arasy Allah yang mulia. Siapa nama tersebut? Siapa sebelah nama Allah? Dalam hadis yang sahih mengatakan sebelah nama Allah ada nama Muhammad di arasy Allah singgah sana yang mulia. Tak ada nama lain. Tak ada Jibril, tak ada Mikail, tak ada Nabi Ibrahim, tak ada Nabi Musa. Nabi Muhammad nama Allah. Ada orang pertikaikan, boleh ke letak nama Allah sebelah nama Muhammad? Allah yang letak begitu atas arasy Allah.
Dan dalam hadis yang sahih juga menyebutkan bahawa setiap daun-daun dalam syurga Allah semuanya ada nama Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu. Di sini ada mesej yang penting untuk kita fahami bahawa alam ni semuanya adalah lambang percintaan antara Allah dan kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua adalah tempias daripada percintaan itu. Kita adalah tempias. Apa itu tempias? Kita kesan percintaan antara Allah dan kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud utama untuk kita saksikan di alam ni dalam kewujudan kehidupan kita adalah untuk menyaksikan Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu penyaksian. Okay, to bear witness, it is only the lips of service or what? It is limited only the lips of service to bear witness. Yes, we utter the bear witness, but it's not just a mere lips of service. It's a witnessing by our heart. Penyaksian yang kita sebut syahadah kat mulut, dia bukan sekadar di lidah semata-mata. It's not just a lips of service. There is a spirit behind that. Dia ada hakikat di sebaliknya, iaitu penyaksian dengan mata hati kita. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Sina Abu Bakar infakkan seluruh harta dia di jalan Allah. Nabi SAW tanya, kau tinggalkan apa kat rumah? Allah dan Muhammad. Sebab orang yang dah saksikan Allah dan Muhammad, kau tinggalkan apa kat rumah? Allah dan Muhammad aku tinggalkan. Tak gitu. Kalau Rasulullah tanya perkara yang sahabat tak tahu, sahabat kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tak cukup kita kata Allah lebih mengetahui. Cukup. Tapi para sahabat mengetahui hakikat agama ini adalah penyaksian Allah dan Muhammad. Rasulullah tanya, kamu tahu tak apa ni? Mereka kata, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad lebih mengetahui. Di alam ni semua adalah Taj Mahal Allah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu Taj Mahal. Kenapa kita tak pernah dengar pun ungkapan, sebab saya yang semula sebut untuk nak gambarkan. Sebab Taj Mahal ni lambang percintaan. Taj Mahal. Siapa yang bina Taj Mahal? Seorang yang bernama Shah Jahan. Dia bina tu untuk apa? Dia bina Taj Mahal yang Seven Wonders of the World kan, kita panggil. Seven Wonders, termasuk Seven Wonders. Satu keajaiban dunia, binaan yang sebegitu. Arkitektur yang sebegitu. Yang bina orang Islam ni. Walaupun buat di India, sebab India ni berada dalam pemerintah Islam 1000 tahun lama. Baru kolaps 100 tahun lepas. Jadi Shah Jahan ni buat Taj Mahal untuk siapa? Isteri dia. Isteri dia hidup lagi ke waktu dia buat Taj Mahal? Dah meninggal. Tapi dia nak tunjukkan lambang percintaan dia kepada isteri dia walaupun dah meninggal. Walaupun isteri dia tak dapat saksikan pun. Tak dapat nak tengok Taj Mahal. Tapi cinta tak mengenal erti itu semua. Cinta adalah cinta. Maka dia panggil arkitek-arkitek Muslim yang terhebat bina Taj Mahal. Sampai sekarang kita boleh lihat suatu lambang percintaan kepada seorang yang lain yang bernama Taj Mahal. Sebab tu Taj Mahal ni suatu simbolik cinta yang hebat. Lambang percintaan antara Shah Jahan dan isterinya bernama Mumtaz. Mumtaz. Itu nama arwah isteri. Dia bukan dia buat-buat, isteri ni masih hidup. Dia tutup mata yang surprise.
Tak ada. Dah memang meninggal dah waktu buat Taj Mahal tu. Tak ada surprise ni dah. Tapi cinta adalah cinta. Kita tahu apa itu cinta sejati. Alam ini adalah Taj Mahal yang Allah yang melambangkan cintanya kepada Nabi SAW. The existence of the universe to symbolize the love that Allah SWT has for His beloved Nabi SAW. It's the underlying message behind the creation of 7 heavens and 7 earth and whatever it contains. Semua alam langit dan bumi, semua lambang percintaan Allah dan kekasihnya Nabi SAW. Ini perlu disaksikan dalam hati kita. Jika tak, nanti kita tak faham kenapa pula dalam solat aku nak kena bagi salam pada Nabi SAW. Bukan solat ni kita dengan Allah. Kenapa kena bagi salam? Salam dalam keadaan hadir pula tu khitab. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas kamu wahai Tuhan. Wahai Tuhan. Ayyuhan nabi menunjukkan nidak qarib. Kata suruh yang orang itu dekat dengan kita. Berbeza dengan ya. Ya pun kata seru. Ya Muhammad pun kata seru juga. Tetapi kata seru jauh. Nidak fahim. Tapi ayyuha menunjukkan nidak qarib, kata suruh dekat. Maksudnya kita rasakan kedekatan Rasulullah tatkala kita sebutkan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebab inilah penyaksian. Dalam kitab ini, musannif telah membawa penghayatan jiwa solat yang dimiliki oleh para wali Allah yang tinggi penyaksian hati mereka kepada Allah. Oleh kerana itu, judul yang diberikan beliau untuk kitab ini ialah Salatul Muqarrabin, yang bermaksud solat para muqarrabin, iaitu orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Mereka adalah orang yang tinggi kerohaniannya di sisi Allah. Kandungan dalam kitab ini secara tidak langsung mengajarkan pembaca apakah penghayatan yang perlu dimiliki untuk mendapat hati yang benar-benar hadir bersama Allah sehingga dapat mencapai apa yang telah dicapai oleh para muqarrabin dalam solat mereka. Seluruh hal yang demikian itu menunjukkan bahawa solat bukanlah sekadar melakukannya tetapi mendirikannya dengan segenap zahir dan batin. Lepas tu dalam Quran ni Allah tak kata if'alus solat, lakukan solat. Tapi Allah kata aqimus solat, dirikan solat. Kenapa? Apa maksud dirikan? Maksudnya secara zahir dan batin kita tunaikan segala hak yang patut kita lengkapkan dalam solat. Baik, kita masuk dalam tajuk yang baru, persiapan zahir dan batin sebelum mendirikan solat. Untuk mencapai khusyuk dalam solat, kita kena buat persiapan secara zahir dan batin. Bayangkan sebulan sebelum, kalau kita lah kena panggil dengan raja ke istana kat dunia ni, sebulan sebelum tu kita dah pening fikir nak pakai baju apa, tudung apa, kelawang apa, nak kena beli tak kat Shopee kelawang. Ataupun saya sendiri pergi kedai cek betul-betul sebab ni nak ngadap raja ni. Dah fikir lah siap-siap persiapan. Kira-kira lagi kita nak masuk persiapan nak jumpa raja kepada sekian raja. Apa persiapan? Ulama Rabbani. Ulama Rabbani itu ulama yang khusus bahagian tarbiyah hati. Ulama Rabbani menegaskan bahawa antara kunci untuk seseorang itu mendapat hati yang hadir dan khusyuk dalam solat ialah dengan sentiasa menjaga matanya daripada melihat yang haram. Seseorang yang tak menjaga matanya daripada melihat yang haram, Allah tarik kemanisan iman. Kemanisan iman, kelazatan ibadah, Allah tarik. Kalau dia tak jaga mata. Apa maksud memandang perkara yang haram? Iaitu perkara yang menimbulkan syahwat. Perkara-perkara yang dapat menimbulkan syahwat. Sama ada perempuan yang bukan mahram, ataupun apa saja. Sampai ulama kata dalam kitab, kalau seorang tu pandang dinding tu, dia timbul syahwat dia. Pandang dinding tu pun haram.
Kalau dia pandang tembok ataupun tiang, lepas tu dia naik syahwat dia. Raus gitu. Pandang tiang dan dinding yang spesifik tu haram. Pandang apa saja objek, bukan saja manusia, termasuk binatang. Dia tengok kambing, kucing, naik syahwat dia. Pandang kucing dan yang certain kambing tu adalah haram. Nah, itu maksud haram. Pandangan yang haram. Selanjutnya, memusatkan hatinya bertawajuh hanya kepada Allah ketika mengerjakan wuduk. Okey, wuduk ni pintu untuk kita masuk dalam solat. Okay. Dan ini ada pintu masuk dalam solat. Di situ sudah pun kita jaga hati kita tidak menerawang fikiran, memikirkan hal-hal duniawi. Jadi sejak ambil wuduk lagi kita dah tak fikir pada dunia. Kita dah mula slow down. Mungkin sebelum wuduk tadi kita berkecamuk fikiran dia. Fikir sana, fikir sini. Tapi bila ambil wuduk saja dia sudah tahu, aku ni dah nak menghadap Allah. Jadi ketika wuduk itu saja, sebab tu dalam kitab menyebutkan makruh cakap dunia dalam solat. Disebabkan hal itu adalah makruh untuk bercakap dengan perbicaraan dunia ketika wuduk, kerana ia akan memberi kesan kepada hatinya ketika solat. Lantaran wuduk adalah pintu gerbang untuk seseorang diizinkan masuk ke dalam istana solat. Saya tengah ambil wuduk, sepi kau yang kau sebut minggu lepas tu kau ada lagi, simpan. Itu benda duniawi lah. Kalau benda akhirat, apa dia cakap? Kalau nak cakap benda akhirat, benda agama, kebesaran Allah dalam wuduk, tak apa. Sambil-sambil, kau faham tu Ustaz Iqbal tadi kata penyaksian Allah dan Nabi Muhammad tadi, terjemahan tadi, kau cuba elaborate sikit kat aku. Itu tak apa. Aku tak faham sangatlah dia cakap apa. Kau boleh faham kat aku. Kalau benda agama tak, benda yang nak tambahkan lagi pengenalan dia kepada Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu. Tapi sambil-sambil wuduk, kau banyak open house minggu depan ni, 7 minggu ni. Itu benda duniawi yang tak ada kena-mengena. Tapi itu pun ulama kata yang terbaik, tak payah bercakap pun tak apa. Start daripada wuduk sampai nak solat, fokus pada Allah je. Fokus je. Sekarang hati kita dengan Allah. Kita dah mula leraikan diri kita nak isolate daripada dunia ini. Sebab hati kita betul-betul nak fokus pada Allah. Nak khusyuk. Selain itu, apabila makanan sudah terhidang untuknya atau dia perlu untuk qada hajat, maka hendaklah dia menyelesaikannya terlebih dahulu untuk mengelakkan sebarang gangguan fikiran ketika dalam solat. Dalam hadis, baginda mengatakan, kalau makanan dah terhidang, ikamat telah dibunyikan, maka makan dulu. Kemudian, apa yang kamu sempat, itu ikut apa yang Allah takdirkan untuk kamu. Walaupun ikamat dah dibunyikan, makanan dah dihidang. Okey, di sini ada ulasan lanjut daripada para ulama terhadap hadis ni mengenai boleh tak kalau makanan dah terhidang tapi ikamat nak bunyi, kita nak join juga solat. Boleh tak? Ulama kata boleh jika fikiran kita memang tak look forward nak makan. Sebenarnya dah terhidang tapi kita tak terasa nak makan sangat pun sebenarnya. Jangan sebab kerana ada hadis dah terhidang, kita dah hidang, walaupun tak look forward, makan je lah. Sebab Rasulullah kata dah terhidang. Kat situ ada kelonggaran. Ulama kata ada kelonggaran jika makanan dah terhidang tetapi hati dia tidak
anticipate ataupun tidak look forward, tidak yearning for, tidak apa, tak look forward nak makan. Sebab dia kata perut ni okey lagi ni. Ya. Silakan, tak makruh untuk dia join solat. Tapi kalau dia dah memang lapar, dia memang look forward pula, dia makanan kegemaran dia pula, masak kapatin tempoyak. Itu makanan kegemaran saya sebenarnya. Okey. Apa ni? Dia dah terhidang ikan patin. Ikan patin pula. Orang tuan rumah pula kata ni memang ikan sungai daripada ikan sungai daripada Pahang, fresh pula. Ya. Dia pula memang lapar daripada tadi, perut dah memang keroncong-keroncong. Ya. Maka di situ kalau dia pergi solat, itu makruh. Di situ makruh. Yang tak makruh ni, tak makruh kalau dah terhidang tapi perut ni masih sendat lagi, masih boleh tahan lagi. Kalau masuk dalam solat pun dia tak teringat punya. Muka patin koyak tadi, muka dia macam mana pun dah tak ingat. Sebab dia dah dapat fokus pada Allah. Okey. Tapi kalau perut dia masih boleh lagi, dan makanan dah terhidang, dan tetap dia nak makan juga. Walaupun dia rasa kalau masuk solat pun dia tak teringat. Boleh ke? Tetap boleh. Maksudnya dia praktikkan hadis tadi secara umum. Rasulullah kata kalau makanan dah terhidang, maka walaupun ikamat dah dibunyikan, selesaikan dulu makan. Kenapa Rasulullah beri ya begitu? Supaya tidak mengganggu pertemuan dia dengan raja kepada sekitar raja. Jangan makanan tadi menjadi distraction dalam fikiran dia, jadi gangguan dalam fikiran dia ketika dia sedang menghadap raja kepada sekitar raja. Hati kena beradab itu. Jangan Allahu Akbar. Tempoyak tadi ambil daripada sungai pula. Tempoyak sungai, patin sungai dia lain daripada patin sangkar. Dah masuk kat situ pula. Sebab kita dah memang minat patin. Kita tahu beza patin sungai dengan patin liar, patin yang tangkap liar dengan patin sangkar. Allahu Akbar. Patin tangkap sungai. Tangkap dekat wild, liar. Rasa dia lebih sedap daripada sangkar pun. Jadi tak nak apa-apa yang mengganggu dalam solat. Okey, itu bab makanan. Sebab Allah lebih utama daripada makanan. Jadi kalau makanan terhidang, dah look forward, selesaikan makan. Apa yang ditakdirkan sempat ke tak sempat, masbuk ke tak masbuk dengan solat tadi, itu nanti. Selesaikan makanan, jangan rosakkan solat. Sebab rosakkan solat bermakna rosakkan istana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rosakkan istana pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih penting lagi untuk diutamakan. Dan yang lebih teruk daripada makanan, bab qada hajat. Sebab benda yang dia terbayang, kalau dia nak kacau juga, nak degil juga masuk dalam solat, benda yang dia terbayang dalam keadaan dia tahan qada hajat, benda yang lebih mengerikan berbanding patin terkoyak tadi. Benda objek yang dia terbayang, lubang jamban ke apa ke. Sebab qada hajat ni dia ada area yang spesifik yang dia boleh terbayang. Kalau nak qada hajat, melainkan kalau masa dah nak habis sangat dan dia rasa dia boleh tahan. Tapi kalau masa dah nak habis, sembahyang 4 rakaat zuhur, tinggal masa 2 minit je lagi. Tapi dia dah tak tahan juga. Maka macam mana? Nak solat ke nak qada hajat? Dia dah tak tahan ni, qada hajat. Dalam keadaan dia berdosa sebab dia meninggal melambat-lambatkan solat sampai masa dah begitu terakhir,
sampai masa yang terbaki tak cukup untuk dia nak tunaikan solat. Melambat-lambatkan solat sampai masa yang terbaki dah tak cukup untuk tunaikan solat, itulah yang dipanggil sebagai berdosa melambatkan solat. Selagi mana dia melambatkan solat tetapi tak terkeluar daripada waktu dia, tak dikira berdosa, tetapi makruh. Zuhur kata satu suku. Asar katakan, asar pukul 4.25 lah katakan. 4.25. 4.20 masih sempat lagi dia kata. 4.20. Tak apalah, 4 suku pun sempat lagi. Ini dah hujung-hujung ni tak berdosa, tapi makruh. Lambat-lambat. Fawailul lil musallin alladziina hum. Celaka bagi orang yang solat, yang melengah-lengahkan solat. Melengah-lengahkan solat, ulama bincang yang berdosa celaka adalah yang lambatkan sampai habis waktu solat. Selagi mana dia sembahyang dalam kerangka waktu solat, itu tak dipanggil sebagai wail. Tak dipanggil sebagai neraka wail bagi orang yang melengah-lengahkan solat. Yang kata berdosa, bila dah sampai hujung-hujung, sampai waktu yang terbaki, tak sempat dia nak tunaikan solat. Baik, itu qada hajat. Qada hajat bila sama ada nombor 1 ataupun nombor 2. Jika kalaulah makan pun Rasulullah bagi keizinan untuk settlekan makan dulu, ini kan lagi qada hajat. Lebih kena settlekan dulu baru masuk dalam solat. Oh, tenang fikiran kita, tenteram jiwa kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya adalah penghayatan kepada apa yang tersirat di sebalik azan dan iqamat. Sebab kita kan nak masuk dalam solat, dia bermula dengan azan dan iqamat. Yakni azan merupakan ad-dakwah at-tammah, iaitu panggilan dakwah yang sempurna. Maksudnya dakwah ni dalam bahasa Arab, maksud lainnya adalah undangan, seruan undangan. Hatta kita dalam dunia Arab, kalau kita ada jemputan jamuan, juga salah satu perkataan yang digunakan adalah dakwah. Hatta tempat kami yang daripada India, Pakistan pun, kalau ada jemputan pun panggil dakwat. Panggil dakwat. Apa ni dakwat milih maksudnya, kamu dapat jemputan tak? Haji kami देशों में ऐसे छोटे-छोटे party होती रहती हैं. Tengoklah kalau saya datanglah pada masa kat situ tu bahasa Urdu Pakistan. Saya belajar masa tu waktu belajar hadis dekat South Africa. Dia panggil dakwat. Kata kalau ada jamuan apa dakwat milih, maksudnya dapat tak jemputan, undangan, dakwah. Walhasil, solat adalah undangan Allah SWT, undangan VVVIP kepada hamba-Nya untuk menghadap raja kepada segala raja. Ini undangan yang sempurna. Kita mungkin tak dapat undangan untuk hadir kat istana daripada Yang di-Pertuan Agong Urusan Seri Paduka Baginda sebagai tetamu jemputan khas. Kita mungkin tak dapat nak hadir mana-mana istana sebagai jemputan. Nak lepas security guard istana tu pun tak pernah pun kita. Jangan gambar dari orang istana. Nak jemputan lepas security pun tak pernah dapat jemputan. Allah jemput semua hamba-hamba-Nya. Undangan khas, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ini adalah undangan yang VVIP untuk semua manusia untuk menghadap Allah. Wassalatil qa'imah, untuk solat yang didirikan pertemuan antara kekasih hati dengan pecintanya. Tapi setiap penyaksian dengan Allah kena penyaksian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam undangan berjumpa dengan Allah, jangan lupa itu juga penyaksian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa ati sayyidana Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta. Ya Allah, ini adalah seruan untuk berjumpa denganku. Ya Allah, aku memohon Kau tinggikan lagi darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau rahmatilah dengan kerahmatan yang lebih lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pangkatkanlah baginda. Kurniakan baginda dengan pangkat maqam mahmud, maqam yang terpuji di sisimu ya Allah. Rasul kata siapa yang berdoa seperti ini, aku wajibkan syafaatku, pertolonganku kepadanya di hari akhirat kelak. Aku jamin kata Rasulullah. Jadi saksikan azan dan iqamat itu satu suruhan. Bila muazzin panggil kita, sebenarnya Allah yang panggil kita. Sebab tu kadang-kadang ada dalam masjid ataupun surau, dia ada tulis kat situ, offkan telefon anda kerana panggilan Allah lebih penting daripada panggilan yang lain. Kadang kat Singapore, ada program kat Singapore, masuk masjid, silent your phone because the call of Allah is more important than the call of others. So make sure you prioritize the call of Allah rather than the call of others. Ini calling of Allah. Allah yang call kita. So kita contact Allah. Hati kita terbina hubungan dia dengan Allah Subhanahu. Ia adalah seruan kepada hati untuk bersiap menyaksikannya. Itulah azan, hakikat azan. Untuk kita bersiap menyaksikan Allah, menghadap Allah pada hakikatnya ialah seruan daripada Allah Ta'ala sendiri untuk mengetuk pintu hati hamba-hambanya supaya datang menghadapnya. Dan ikamat pula adalah cerminan kepada seruan pada hari kiamat untuk seseorang berdiri di hadapan Allah Ta'ala di padang mahsyar. Maksudnya penghayatan kita bila ikamat dibunyikan, kita masuk saf, sebenarnya di hari akhirat pun akan Allah tugaskan penyeru daripada kalangan malaikat untuk ikamat, untuk menyeru manusia masuk dalam saf. Jadi bagaimana kita masuk saf di dunia ini, dipanggil oleh muazzin dengan ikamatnya, kita rasakan inilah panggilan yang suatu hari nanti di hari akhirat saya akan masuk saf di perbarisan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihisab dan dihitung. Jadi muazzin bagi ikamat tapi hati kita dah ada di padang mahsyar. Kita di dunia tapi jiwa kita, kalbu kita, rohani kita dah ada di padang mahsyar. Ini yang diingini oleh Rasulullah. Minda kita di dunia tapi jiwa kita, batin kita dah ada di alam yang hakiki, iaitu akhirat. Sebagai persediaan diri terhadap gangguan syaitan dalam solat, dianjurkan untuk membaca surah An-Nas sebelum solat. Ini ada orang yang was-was dalam solat, banyak was-was. Maka antara salah satu cara supaya kita terhindar daripada gangguan syaitan dan was-was, bacalah surah An-Nas. Kalau masih terganggu juga, lawan gangguan tersebut sendiri. Kemudian next solat, baca lagi surah An-Nas sebelum solat. Maksudnya manusia tidak berputus asa, berusaha untuk mengatasi was-was yang dia sentiasa diserang di dalam solat. At least kita cuba buat sesuatu yang mudah-mudahan kita terhindar daripada solat tersebut. Yang ulama kata bacalah surah An-Nas sebelum memulakan solat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai akhir. Baik. Sampai di situ. Ya. Sampai di situ. Ataupun kita habiskan perenggan, macam kelakar pula di tengah-tengah perenggan. Selanjutnya, hendaklah dia memerhatikan solat sunat qabliyah kerana ia dapat mengumpulkan hati bersama Allah sebelum dia masuk ke dalam solat fardu. Solat qabliyah ni penting peranan dia, hati dia tu dah mula pisahkan daripada duniawi. Sebab yang what matters is yang solat fardu tadi.
di segala perkara yang dapat membantu solat fardu tadi adalah sangat-sangat penting. Jadi solat sunat qabliyah ni dia membantu hati supaya hatinya dah dapat kumpulkan segala concern hanya tumpu pada satu, iaitu Allah Ta'ala. One concern only, and one concern only is Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak, kan manusia kan daripada urusan duniawi bermacam-macam, jadi banyak concern sana, concern sini. Jadi kita nak jadikan satu concern, satu, iaitu Allah. Di samping itu, solat sunat qabliyah juga adalah untuk menampung segala kekurangan dalam solat fardu. Ketika solat, yang terafdal ialah membuka mata dengan menundukkan kepala ke tempat sujud, kerana ia lebih memudahkan untuk mendapat kekhusyukan hati. Namun begitu, Imam Nawawi rahimahullah berkata, seandainya seseorang itu lebih khusyuk solatnya dengan memejam mata, maka ia diperbolehkan. Sampai di situ. Baik. Yang paling utama dalam solat adalah buka mata. Kerana buka mata ni, kita menyaksikan kesan-kesan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita menyaksikan ya, dengan mata kita alam yang terbentang luas. Cuma fokus kita bukanlah nak tengok, tapi tengok apa yang tempat sujud kita, supaya hati kita fokus. Itu yang paling afdal, yang paling utama dengan buka mata. Tetapi ada yang jatuh yang tak berapa afdal. Ini untuk khusus untuk orang yang kalau dia pejam mata, dia rasa lebih khusyuk lagi. Kalau buka mata, dia banyak kacau. Kalau pejam mata, dia rasa lebih khusyuk. Maka diperbolehkan. Maksudnya bukan digalakkan. Diperbolehkan kalau ada certain individu yang kalau dia tutup mata, lebih khusyuk lagi. Ya. Diperbolehkan. Maksud diperbolehkan, maksudnya tetap yang paling utama buka mata. Dan dalam buka mata tu, latih hati untuk fokus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hukum asal tutup mata dalam surat adalah makruh. Asal hukum yang ada dalam kitab makruh tutup mata. Sebab tu tetap yang afdal buka mata. Panjang tempat sujud. Tetapi ada pengecualian, diperbolehkan kalau ada certain individu dan kalau dia tutup mata, dia lebih khusyuk, hatinya lebih terhimpun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka diperbolehkan tutup mata di situ. Tak makruh, diperbolehkan dan tak makruh lah. Kalau tutup mata tu lebih khusyuk. Untuk sesetengah individu. Wallahu a'lam. Sampai di situ, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kita hakikat khusyuk, kehadiran hati bersama Allah di dalam salat. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa bina hubungan kita yang lebih erat jalinannya menerusi solat antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah SWT kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tangguh majlis kita nak tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.